Aku dah pecahkan lah pula. Aku ingat benda ni dah tak dapat selamatkan lagi sebab yelah dia dah start rosak. Tapi aku silap. Rupanya boleh. Ok, benda yang aku cakap ni adalah pasal aku punya mouse lah. Mouse ni masa dia launch tahun 2017 tu, dia memang mouse yang agak premium lah. Memang agak mahal. Dan mouse ni dia fokus dia adalah untuk productivity. Ini adalah mouse MX Master 2S. Aku dah lama pakai mouse ni daripada tahun 2018 lah. And then masa tahun 2022 something macam tu, dia start rosak. Dia start rosak tu part yang mana? Dia start rosak part punya bateri tu dah tak ada. Bila charge, dia dah tak boleh. Jadi aku memang suspect masa tu, alamak, mouse ni memang dah tak boleh pakai lah. That time aku memang tak buang. Ada aku, sebab masa tu pun aku ada beli mouse lain. So aku simpan mouse ni sampailah dia berhabuk. Now aku dah ada peluang untuk aku nak restore MX Master 2S ni lah, untuk aku pakai balik. Sebab mouse ni kalau korang tengok, dia memang dah lama tapi dia punya ergonomik bila kita pegang mouse dia ni memang rasa sedap. Memang sesuai untuk productivity dengan dia punya multiple button. Dan button tu sendiri kita boleh assign untuk apa-apa function lain lah. Untuk copy and paste pun boleh juga. Sepanjang penggunaan, obviously ada wear and tear. And then yang aku perasan wear and tear dia daripada body dia sini dah ada cala-cala. Roller dia, ok, roller dia ni aku dah tukar, tapi aku akan tunjukkan lah macam mana aku tukar roller atas, the main roller dengan side roller. Side roller ni pun boleh tukar. And then bahagian side forward and back button dia ni pun dah start berhabuk. Button yang dekat bawah ni, special thumb button tak silap aku, dia dah start crack. Okay, korang nampak tak dia punya crack kat sini? Ni crack dia. Dia dah start crack. Tapi still usable sebab mouse ni dia memang sesuai digunakan untuk kerja-kerja editing ataupun designing, sebab dia fokus more on productivity. MX Master 2S masa zaman dia launch tu, dia punya bila nak charging port dia gunakan micro USB. Micro USB Type B, nampak? First aku akan tunjukkan macam mana aku tukar roller ni, and then aku tukar dia punya main problem lah, iaitu bateri. Kita akan buka, kita akan tunjuk dalam dia macam mana. Sambil-sambil tu aku ada sedikit plan nak modify lah. Aku nak macam wrapping mouse ni. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, tonton video ni sampai habis. Alright, sekarang kita nak buka MX Master. Ok, sekarang ni aku dah buka dia punya pad bawah ni. Yang bahagian atas bawah ni boleh buka, tapi tak buka skru dia dekat bahagian belah sini. Ok, ni bentuk pad dia. Ni bentuk pad dia. Aku buka. Untuk buka skru, mata tambah ada 4 kiri kanan. Yang ni pun sama, yang ni untuk belah sini kita buka. Kat atas ni dia guna skru mata bintang. Ok, mata bintang jenis macam ni. Ni jenis mata bintang punya. Ok, buka je. Ok, ni roller lama. Dia ada rubber kat sini, but time goes by, dia wear and tear lah. Then nampak tak, dia punya texture tu jadi tak cantik. Yang aluminium punya, aluminium dia jadi tak ada getah. Feeling dia pun memang sedap lah. Ok, kat Shopee ada, nanti aku akan letak kat description. Ni bateri lama dia. So kita buka lah. Kita just snap out je. Snap out, buka. Macam ada bracket kat sini, korang kena slow-slow tarik. Gitu. Cuma strap dia, yang ni ni strap yang aku cakap tu. Ni strap ni. Kat sini dia punya slot dia. Bila aku pasang bateri ni, ni bateri baru aku dah tukar. Dia makan bateri ni sampai habis. Bila kita dah buka, ni nak buka dia ni, korang pakai ni lah. Ada tweezer, buka macam ni. Okay. Tapi sambil-sambil tu kita nak bersihkan juga. Tengok kat mana yang dah habuk. Pakailah berus gigi yang tak guna tu, yang dah pakai ke, bersih-bersihkan. So buka yang ni, strip cover ni, buka atas, dan lastly skru sini. Buka skru ni, 2 sini, ni untuk board yang ni, and then board yang ni buka 2 kat sini, dan juga housing yang kat sini ada 3 skru, 1, 2, 3. Dia ada ni lah, tolakkan dia ke atas. Tu nampak, dalam masa sama ni pun boleh tolak ke dalam. Boleh tolak ke dalam, jadi dia terbuka. So bila dah terbuka, apa lagi, ambil lah peluang untuk bersihkan. So macam mana nak buka, korang tengok. Yang ni korang boleh tolak je. Nampak? Jadi kat situ. Daripada kotor-kotor boleh bersih-bersihkan juga. So kita dah buka. Ni. Yang lama tu buka. Ni pun sama. Bila sana terbuka ni bukaan ni. Ni aluminium dia. Nampak? So bila pasang balik,
just connected, tapi make sure kan dia ada bentuk dia ni kan. Bila nak pasang balik ni, bila slot in tu mesti sama lah. Kalau kat bahagian situ nampak, jadi ni slot in, klikkan dia masuk. Nampak dia dah masuk. Cun yang kecil mesti dekat belah dalam, panjang mesti kat belah luar. Jadi so korang boleh tekan. Ada nampak? Okay, so kita pasang balik. Alright, dah siap. So dah cantik. Kita buka bateri dia dulu lah. So kita tanggalkan. Ni bateri ni kita biar kat sini lah. Ni double tape je ni. Kalau nak tanggalkan, kita akan buka yang ni. Okay, bila dah buka ni careful bawah dia ni dia ada spring tau. Okay, korang kena careful. Dia akan ada satu spring ni. Okay, make sure spring ni jangan hilang. Spring ni boleh buka lah. Kalau nak buka, korang tarik je. Ni spring dia. Okay, now kita nak buka yang ni. Ni pun kat sini ada spring. Spring ni pun kalau boleh jangan hilang Okay, spring ni jangan hilang. Okay, dah berjaya keluar. Tak pun pakai je ni sticker remover ni, orang spray kan dekat sini, ada celah-celah ni, spraykan dia, tolak je ke bawah. Tapi kalau ketat pakai hammer lah. Korang tekan tu pakai hammer. Dah terbuka, nampak? Ni housing dia. Pakailah hammer kecil ke apa kan. Ni tekan. Aku dah pecahkan lah pula. Dah pecahkan lah pula. Aduh, Allah. Nampaknya benda ni dah pecah. Aku letak lagam gajah, tak tahulah boleh repair ke tak, tapi nak kena biar dia kering lah. Tak apalah, macam mana kita dah merancang. Benda tak jadi seperti apa kita nak, it's okay. Okay, aku nak restore body dia. Aku nak macam wrapping lah. Tapi wrapping bahagian tepi ni, right click dengan left click, and then bahagian side sini lah yang ada texture ni kan, macam extract texture. So ni aku dah potong siap-siap. Okay, ada 4. Macam mana aku buat, aku pakai korang tampal selotip. Dia potong ikut bentuk dia pakai pisau lah. Ni selotip ke? Pakai selotip je. Ni beli dekat DIY je. Carbon sticker. And then tampal lah ikut bentuk dia. Okay, body dia dah, kita dah pasang carbon sticker, boleh lah No wonder lah aku silap. Dia ada dua bezel kan. Ada dua bezel untuk nampak dia flush. Bentuk cutting ni, sebelah ni dia macam ada step, sebelah ni macam tak ada step. That's why aku silap. Alright, kita try masuk. Pening kepala. Alright, aku dah berjaya masuk walaupun patah. Korang tengok, patutnya tak boleh buat macam ni, tapi kita buat dia kan. Dia patah kat bahagian sini. Aku masukkan juga, cuma aku gam dulu. Patutnya tak boleh pakai gam kasut. Ni aku pakai gam kasut. Aku lekatkan dia belah sini dengan belah sini. Jadi memang nampak kotor lah. Tapi memang nampak dia memang lekat dekat dinding kiri dengan kanan. Tapi aku spray WD-40 kat bahagian sini, jadi dia smooth nak buat scrolling lah. Dan untuk tekan pun nampak macam strong. Ada je lah tak apa. Benda kita kena teruskan lah. Betul tak?
Okey, sekarang aku ada lagi satu masalah baru sebenarnya, tapi dia dah lama tau. Bila aku pasang strip yang ni, okey, untuk aktifkan bahagian roller atas ni ataupun bahagian sinilah. Okey, the whole bahagian forward and backward plus side button ni, bila aku pasang strip ni, automatically bawah ni sensor dia terus tak boleh nak detect, bateri dia cepat drain. Ok, macam ni aku on, sensor dia boleh detect. Ok, bawah tu sensor dia boleh detect, tapi once bila aku pakai dia tak detect. Cuma masalahnya aku tak tahu kenapa dia jadi macam ini. Tak tahu silap strip ke ataupun ada short ke, tu tak pasti. So solution temporary ni aku takkan pakai lah strip ni. Button yang dekat sini semua tak boleh pakai. Side roller, forward backward dan juga thumb features ni tak boleh nak pakai. Nantilah in future mana tahu aku ada jumpa solution dia ke, share dengan korang. So itu je lah untuk video kali ni. Ok, nak cakap berjaya tukar bateri untuk hidupkan dia, berjaya lah. Tapi puncanya side roller, forward backward tak boleh pakai. Kitanya dah mencuba nak repair, tapi itulah, kita merancang, perancangannya jadi lain. Aku dah search kat Shopee, ada daripada China, dia ada jual ribbon strip tu. Maybe boleh try beli, murah je, dalam RM8 lebih macam tu, tapi daripada China. And then untuk isu roller tu, aku kena cari MX Master yang dah rosak, broken. Sebab sekarang paling rendah pun MX Master aku tengok dekat second hand market dalam 160 paling rendah lah. And then dia boleh go up for 230. Tapi itulah, kita pun nak jimat kan, benda kecil je ke tengah-tengah roller tu je. Last choice maybe aku go for 3D printing lah, then hantar kepada mana-mana seller yang ada ataupun servis yang ada buat 3D printing. Kita try 3D print and then kita try pasang, boleh ke tak. Harap video ni dapat membantu korang. Itulah, kadang setiap video tu nampak ending plan macam ni, tiba-tiba jadi dia tak semua macam tu. Kadang ada hari tu dia lari daripada plan yang asal. Tapi itulah, setiap problem yang datang tu kita try lah cari solution yang the best according to kita punya situasi semasa. Okay, saya harap video ni membantu untuk korang semua, ataupun informatif ataupun seronok. Kalau korang suka, jangan lupa letakkan komen korang dekat ruang komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.